Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apakah hukumnya jika seseorang itu sentiasa sengaja melewatkan salat? Baik, sentiasa sengaja melewatkan salat, maknanya dia melengah-lengahkan solat sehingga dia salat di hujung waktu. Sebagai contoh, kalau perkara itu dilakukan secara melazimi, dia melazimi perkara itu, menunjukkan ada unsur melengah dan meringankan kefarduan, maka dibimbangi perkara itu dilakukan disebabkan sifat nifaq yang ada pada diri seorang. Itu dibimbangi begitu, kerana ada hadis yang Nabi menceritakan tentang orang munafik selalu melewat-lewatkan salat, terutamanya salat asar. Dia tak salat melainkan apabila setelah cahaya matahari lemah. Lalu apabila dia salat dalam keadaan kelang kabut, dia tidak mengingati Allah melainkan sedikit sahaja dalam salat yang dilakukan. Bila dia salat di hujung waktu, maka dia salat dalam keadaan laju seperti ayam mematuk makanan, disebut dalam hadis. Oleh kerana itu, sesiapa yang menjadi kelaziman melewatkan salat dibimbangi ada sifat nifaq di dalam diri dia. Oleh kerana itu, kena ubah segera sikap tersebut.